warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kembali lagi dalam podcast. Saya Haikal, moderator kita hari ini, juga MC. Hari ini saya tak seorang. Hari ini kita ramai. Hari ini tetamu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 tetamu hari ini. Saya nak kenalkan dulu lah tamu-tamu kita kan. Pertama kita ada Datuk Dr. Fikri. Saya kenal tu. Jadi kenalkan diri sikit lah Datuk. Kenal. Saya Muhammad Fikri, Profesor di sebuah universiti tempatan. Terima kasih atas jemputan hari ini. Terima kasih sudi datang. Itu tetamu kita yang kedua. Kita ada Profesor Edison. Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi untuk saya. Saya pun dah lama nak datang ke program podcast ini. Bagus. Bagus. Banyak kita nak bincang hari ini. Lepas tu tetamu kita yang ketiga ada Ustaz Adib. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dari mana Ustaz? Saya dari Universiti Jordan. Oh, jauh Ustaz. Mahal sikit Ustaz. Mahal. Tapi saya sanggup lah datang kan kalau nak kongsi ilmu kat sini. Oh, selamat. Bagus Ustaz. Boleh kenalkan diri sikit Ustaz? Kita nak kenal. Saya Ustaz Muhammad Hadi Zufri. Jadi saya dari anak kelahiran Johor lah. Orang Johor. So, tetamu kita yang keempat ada Datuk Izham. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Boleh kenal Datuk? Okey, nama saya Muhammad Zahri Izham. Saya berumur 39 tahun lah. Jadi saya berbesar hati apabila kita punya MC menjemput saya sini. Peluang terbesar saya lah untuk berkongsi dengan rakan-rakan dan para penonton kita di luar sana. Jadi saya harap majlis ini berjalan dengan lancar. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. So, tetamu kita yang terakhir, Tuan Haji Lokman. Assalamualaikum Tuan Haji. Terima kasih atas portal kita kat sini. Jadi lagi saya dapat bertemu dengan pelanggan yang dikenal kat sini. Saya pun macam expert juga tiba-tiba dapat bertemu dengan golongan yang dikenal macam si Edison. Saya Ahmad Muhammad. Memang saya hari ni saya jemput yang famous je. Sebab kita nak bincang benda best hari ni. Okay. Kalau tak keberatan, kita boleh mula lah kan? Boleh. Silakan. Okay. Apa yang kita nak bincang hari ni lah guys? Kita bincang pasal realiti kehidupan pelajar dalam mengurus kewangan, amanah, integriti dan dalam perspektif Islam. Boleh saya cakap susah nak sebut ni. Okay lah. Amalan ni bukan sekadar usaha beli, tapi menyebabkan keberkatan rezeki, kejujuran dan tanggungjawab dalam setiap transaksi harian. Okay. Kalau kamu semua tak kisahlah, saya nak tanya soalan lah kan, soalan-soalan. Boleh tak? Boleh. Silakan. Okay. Lepas tu kita mula dengan Datuk Fikri dulu kan. Boleh tak? Okay. Saya nak tanya kan, sekarang kan zaman teknologi, student semua boleh cari maklumat dekat internet, semua dekat ujung jari. So, diorang pun macam banyak copy paste. Jadi pandangan Datuk lah kan, adakah amalan copy paste assignment ni tanpa usaha sendiri boleh dianggap sebagai isu integriti dalam Islam? Baiklah, soalannya bagus tu. Pertama sekali, kita sebagai orang Islam, dalam agama Islam, dia menekankan sikap amanah dalam melakukan apa-apa sahaja tugasan. So bila kita copy paste, pertama sekali kita dah pecah amanah lah dalam pelajaran. Kemudian kata dari segi undang-undang pun dia dah kira dalam penipuan akademik, dah salah lagi di situ. So walaupun copy paste ni nampak macam biasa je, tapi dalam pelajaran kita sebagai seorang
pelajar-pelajar kadang ada keberkatan dalam mencari ilmu tu. So bila diorang sekadar kopi, apa yang diorang dapat pelajaran mereka kan? Tak lah, So kosong lah. mereka kosong lah. Jadi Ustaz rasa lah, bagaimana kesan amalan ni terhadap pelajar-pelajar dari sudut diorang punya keberkatan rezeki dan masa depan diorang pula? Bila diorang belajar ni, apa yang diorang belajar ni akan membawa kepada alam pekerjaan diorang lah. So bila mereka dah terbiasa copy paste assignment, lama-lama bila mereka dah masuk alam pekerjaan itu, benda tu dah semakin daripada first kali dah tak ada keberkatan belajar. Kemudian bila masuk assignment, masuk kerja pun masih lagi nak copy paste, ada keberkatan kerja tu pun termasuk juga. So bila dah macam tu, dah tak ada integrity lah dalam bekerja. Betul lah. Okay, terima kasih Datuk. Lepas tu saya nak tanya saya nak tanya Datuk Izham lah pula. Okay, Datuk. Okay. Saya nak tanya pasal bab berniaga di college lah. Berniaga di college Sekarang ni ramai pelajar yang sebabkan duduk college nak pakai duit banyak, makan apa semua. Jadi ada lah ramai berniaga. Jadi ramai pelajar berniaga ni, makanan tu, barang-barang tu kat college. Dari sudut muamalat Datuk, apa perkara utama yang pelajar-pelajar ni semua kena jaga? Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara utama yang perlu kita tahu dalam muamalah ni adalah akad dan persetujuan yang mana dia jelas dan didengari oleh antara penjual dan pembeli. So basically dalam Islam ni, kita tahu Islam ni mudah. So urusan jual beli ni mestilah secara jujur, adil dan tiada unsur penipuan sama sekali. Jadi kita perlu sebagai pembeli penjual ni, kedua-dua pihak ni perlu memahami harga serta produk yang nak dijual dan produk tu yang nak dibeli. Jadi selain itu pelajar juga perlu mematuhi segala peraturan yang telah disediakan oleh kolej atau kampus yang ditetapkan oleh pihak-pihak atasan mereka masing-masing. Jika nak berniaga tanpa izin tu, faham-fahamlah, boleh melibatkan masalah, boleh mencetuskan, orang kata apa, tak senang duduk lah orang atasan ni nak memikirkan hal-hal pelajar ni. Jadi bila melibatkan isu begini, dia termasuk dalam isu amanah dan tanggungjawab sosial lah. Okay? Sebenarnya saya nak tanya jugalah, biasalah perkara pelajar je yang berniaga lain dia mesti untung kan. Jadi pelajar ni ada macam dia fokus nak cari untung aja. Dia tak fikir sangat pasal perniagaan. Dia ni asal boleh lah janji jual jadi dapat duit. Kira macam mana Datuk? Risiko dalam perniagaan yang nak fokus pada untung ni, sanggup menipu. Macam Datuk Fitri kata tadi, keberkatan tu penting. Betul. So bila kita dah menipu, kita boleh keberkatan tu ada tak? Kalau tak ada, lagi tak menguntungkan. Kita hanya menguntung kat dunia ni saja. Contohnya bila berlaku lah perniagaan harga, penipuan harga, sebagai contoh, kualiti produk tu tak jujur. Dia bagi harga yang kualiti produk tu dia bagi expired punya. Tapi harga biasa, harga market. Harga biasa, harga market, tapi tak jujur. Maksudnya dia pakai barang-barang yang dah lupus, yang telah rosak. Tarikh luput dah rosak. Ataupun dia mengganggu peraturan-peraturan pihak atasan lah, sebab ini berkait dengan pajak. So keuntungan yang dia dapat tu boleh bawa mudarat lah. Tak berkat satu, mungkin betul haram. Ustaz? Betul Ustaz Jadi rasa tak cukup.
rasa macam dah jual banyak tapi still tak cukup lagi. Nikmat bersyukur tu tak ada. Jadi Islam ni mengajar kita bahawa perniagaan semata-mata bukanlah untuk mencari untung, tetapi boleh berasaskan keadilan, amanah dan kedekatan dalam mencari rezeki. Betul. Saya setuju. Terima kasih Datuk. Okay, sama-sama. Mana seterusnya? Saya nak tanya Profesor Edison. Boleh insyaAllah. Profesor Profesor Universiti kan? Ya, Ramai student di PTPTN. betul, ramai. Ramai. So, saya nak tanya kan, macam betul kalau ada pelajar-pelajar ni, macam mana sepatutnya pelajar ni melihat dalam PTPTN atau beasiswa dia itu dari perspektif Islam? Pertama sekali saya lihat pelajar-pelajar ataupun student zaman sekarang ni lah, mereka banyak macam mana ya, ada sikap boros tu lah. Macam mereka tidak menggunakan PTPTN tu untuk pelajaran. Sebagai contoh, diorang beli barang-barang macam iPhone, macam buat down payment kereta. Saya macam tak bersetuju lah dengan pelajar-pelajar zaman sekarang yang buat sedemikian. Tak ada amanah jugalah dalam apa yang diberikan kepada dia lah. Betul. Betulnya dia guna untuk pelajaran, Betul. beli barang-barang berkaitan dengan pelajaran. Tapi banyak habiskan juga barang-barang Kehendak betul. Perempuan tu dia dah bukan langsung dana pendidikan PTPTN ni atau beasiswa adalah amanah yang diberikan untuk tujuan pelajaran. Dia sepatutnya digunakan bagi keperluan pendidikan seperti yuran, buku, pengangkutan atau keperluan asas belajar lah di universiti atau institusi yang mereka belajar. Jika digunakan secara boros macam yang dikatakan tadi, mereka menggunakan PTPTN atas kehendak, dia boleh menunjukkan kelemahan lah dalam pengurusan amanah sebagai seorang pelajar. Ni sebenarnya dalam kes ni nilai utama yang pelajar kena utamakan adalah bersederhana, amanah dan bijak macam kewangan. Ya, sebab sekali. Saya rasa pelajar juga perlu membezakan lah antara keperluan dan kehendak. Penggunaan kewangan yang baik bantu menggalakkan pembaziran serta melatih disiplin kewangan sejak muda, sebab mereka kan student, mereka tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Betul, sebab mereka masih lagi belajar sebagai seorang student. Dalam Islam, setiap nikmat dan sumber kewangan akan dipersoalkan. Jadi penggunaan dana pendidikan perlu digunakan dengan penuh tanggungjawab lah. Tambah. Terima kasih Profesor. Lepas tu saya nak tanya Ustaz pula lah yang boleh nanya. Saya nak tanya pasal sekarang ni yang memang famous antara pelajar juga, pasal kongsi akaun Netflix, Spotify, banyaklah dan semua apa ni platform streaming. Jadi macam kalau nak pelanggan yang original, yang asli, mahal. Kalau dia kongsi, lagi murah kan. Jadi apa pendapat Ustaz lah, apa hukum dalam Islam buatan pelajar-pelajar ni? Klasik soalan yang mungkin agak complicated sikit lah kan. Ustaz kena kita bagi sikit lah. Ya, pada pendapat saya, cara pertama yang kita perlu lihat dalam aspek pinjam akaun ni adalah kabinet dan juga syarat penggunaan suatu perkhidmatan digital itu. Jadi dalam dunia sekarang, platform macam Netflix ataupun Spotify memang jadi sebahagian dalam kita kan. Macam hari-hari kita guna macam
macam Spotify tu kita dengar lagu kan, kalau Netflix tak nak tengok cerita-cerita untuk masa 80 lah kan. Sama pelajaran kan. Ini extension. Jadi apa yang kita kena tanya dekat diri kita sendiri lah, terutama pelajar, adakah perkongsian tu memang dibenarkan oleh sistem atau sebenarnya kita cuba ambil jalan shortcut. Maksudnya macam kita student dah tahu kita ada duit, jadi apa inisiatif kita untuk menghiburkan diri kita sendiri dah sendiri lah kan, kita dalam kan waktu belajar. Jadi kalau untuk satu subscription tu memang disediakan untuk pelan family ataupun sharing yang besar, tapi kita ikut syarat-syarat yang dah ditetapkan oleh aplikasi itu sendiri, maka itu tak jadi masalah. Jadi punya haruslah kan kita datang apa daratan tu dekat satu individu. Janji dengan cara yang sah lah kan. Tapi kalau kita kongsikan tu secara berlebihan atau langkah syarat yang dah ditetapkan, maka itu dah jadi satu haraplah kan dosa. Jadi macam kita dah langgan yang asli. Lepas tu kita nak share dekat orang tu, kita jual sikit. Orang bayar dekat kita lah. Bayar tu dah kira macam sewa lah. Jadi kalau macam kita sewa, kita beli untuk harga kita sendiri. Lepas tu kita boleh pinjamkan akaun kita tu dekat orang lain dengan cara menyewa. Itu digunakan. Oh, boleh lah sekarang. Jadi sebenarnya dia letaklah syarat-syarat untuk pinjam situ. Pinjam tu maksudnya macam pengguna ni untuk sehari tu berapa ringgit, ataupun kita bagi contoh RM5 untuk 5 jam. Kalau macam waktu bila student tu sendiri dah bayar sewa dah sampai RM5, tapi dia guna 10 jam, dia dah dikira melanggar syarat lah daripada pemilik akaun sendiri. Jadi kalau kita ambil satu hadis Nabi SAW sabda, orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis ni jelas menunjukkan bahawa apabila kita bersetuju dengan sesuatu perjanjian, contohnya terms and condition oleh aplikasi dan video tu, maka orang yang meminjam kenalah tanggungjawab. Ustaz, saya panjang lebar yang Ustaz bagi. So, kena ingat-ingat lah. Itu terutama kita yang terakhir lah. Tuan Haji steady lagi ya Tuan Haji. Jangan sabar dia. Lama nak tunggu dia Tuan Haji. Okey, saya nak tanya lah dalam kehidupan pelajar ni, seorang pelajar pinjam wang, pinjam 100, kau pinjam dia pinjam kau, dan tu biasa sangat dalam pelajar. Dari segi Islam lah kan, apa prinsip utama yang pelajar ni kena jaga bila meminjam? Okey lah. Hutang tu memang nampak macam simple kan. Kita pinjam, lepas tu kita bayar bila tempoh dah sampai. Yang banyak simple je. Betul. Tapi masih lagi ramai macam tak boleh nak buat. Mungkin ada beberapa sebab, mungkin macam dia miskin atau apa tu. Tapi kalau kita ikut dari hukum Islam, dia hutang tu memang wajib dibayar walaupun jumlah dia kecil. Mungkin macam RM3, mungkin macam RM1, itu pun wajib dibayar. Cuma masalahnya bila tengok pada zaman ni kan, ramai yang ambil lengit pasal hutang. Bahkan yang lagi teruk dia, bila dia akan lengah-lengahkan masa. Macam pada minggu ni dah bayar, tiba dia kata, minggu depan lah.
Oh, tapi yang paling teruk lah, yang jenis kata terus menghina, yang terus kata oh ni tak kenal lah, apa tak bayar. Daripada pandai tak pandai bahasa Inggeris, dia pandai bahasa Inggeris kat tiga kan. Macam mana pelajar-pelajar ni macam ada masalah yang pinjam tapi nak bayar susah? Macam mana cara orang untuk uruskan budaya pinjaman ni dengan lebih integriti? Oh, cara tu senang je. Dia kena pinjaman tu buat berdasarkan buat macam kemampuan lah. Kalau macam ada kekurangan kan, dia akan buat pinjam daripada kat situ. Macam contoh bahan projek kan, bahan projek macam budak kolej nak buat sekarang ni, dia kekurangan dana nak buat, jadi dia buat pinjaman kat situ. Jadi mungkin macam minggu depan dia dah boleh buat bayaran balik lah. Dia kena ikut waktu yang dijanjikan lah untuk bayar ni. Ya, Jangan lambat. cuma cara yang paling mudah dia kena ada sikap kejujuran. Tapi kalau tanpa kejujuran ni, dia akan mula bergaduh, habis hubungan tu terus hilang kat situ. Tapi saya macam nak tambah satu Jadi boleh. kalau pembayaran tu sebagai peminjam, kita ada cara inisiatif macam kita buat kontrak dan kita bagi bukti ataupun janjian hitam putih lah kepada peminjam kat luar sana tu. So saya rasa benda ni kita boleh dapat elakkan daripada berlakunya usul-usul yang macam Tuan Haji cakap lah, bayar tak nak, tiba-tiba hilang. So saya kat situ memang tegas lah. Jadi tugas surat hitam putih tu kita boleh kadar juga mahkamah kan. Kita boleh kontrol, lari. kita boleh saman. buat laporan polis juga. Kalau orang tu nak hilang, tak apa, kita rekod je lah. Sebab kita dah ada bukti yang cukup lah. Dah ada deal. Ada dia. Kalau setakat pinjam RM3 tak payah nak kan. Halal lah, halal dia juga. Tapi tak boleh peminjam kena halalkan juga. Tak kena terus. Hukum masih ada. Hukum tu pasal belum halal lagi kalau tak. Okey. Sajalah kan, tak ada nak tambah ke. Ada. Kalau macam tu saya nak ucap terima kasih lah dekat tamu-tamu kita malam ni kan. Terima kasih sebab atas perkongsian yang sangat bermanfaat yang bagus ni untuk student-student semua ni. Banyak ilmu dapat malam ni. Kesimpulannya, muamalat dalam kehidupan pelajar ni bukan hanya sekadar kaitan dengan wang je. Ada juga dalam segi integriti, amanah dan keberkatan. Ini sama ada dalam akademik, perniagaan, pengurusan dana atau penggunaan digital, dan juga dalam pinjamalan. Setiap tindakan mempunyai nilai moral dan tanggungjawab menurut Islam. Jadi sebagai pelajar lah, pelajar-pelajar kat luar sana, saya pesan kan, kita bukan sekadar mengejar kejayaan dunia je, tapi juga keberkatan dalam setiap usaha. Betul kan? Saya berharap pokal saya malam ni dapat membuka minda pelajar-pelajar kita semua untuk menjadi individu yang bertanggungjawab dalam urus kewangan dan kehidupan harian. Sekian, terima kasih. Semoga yang baik dapat untuk pelajar-pelajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa minit tu? Bapak lama siap. Aku cuba 24 minit.